أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ahli karya saya bulan Syaban meninggal 8 orang. Bulan Ramadan baru sampai malam yang kelima, besok hari kelima, sudah meninggal 2 orang. Tuan-tuan, kita bila nak murah rezeki, kita mendirikan solat sunat duha. Hakikat sebenarnya rezeki yang paling tinggi itu apabila kita mampu melaksanakan solat sunat duha itu. Itu rezeki lagi besar daripada rezeki yang lain. Kita berusaha untuk mendapat kejayaan, pencapaian yang indah dalam kerja kita. Tapi hakikat sebenarnya apabila kita melakukan ibadah itu adalah pencapaian yang terbaik di atas dunia. Siapa yang mendirikan solat subuh tadi adalah pencapaian yang terbaik kamu di atas dunia. Itu hakikat dia. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Allah masih lagi beri kita Ramadan. Dan Ramadan ini sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis, taraf hadis ini hadis hasan. Nabi waktu tu lepas sembahyang subuh, Nabi pusing ke belakang, lepas Nabi wirid, Nabi baca doa selesai, Nabi bertanyakan para sahabat tentang mimpi-mimpi mereka. Seorang sahabat Nabi yang tersenarai 10 orang dijamin syurga, Talhah, Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu. Dia bermimpi, tuan-tuan, ada dua beradik masuk Islam sama-sama. Tetapi abangnya pergi dulu lebih awal setahun berbanding daripada adik dia. Dan abang dia ni track record cantik, orang kuat ibadah, kuat solat, dan kematian dia pula kematian yang indah, iaitu mati syahid di jalan Allah. Hebat abang dia. Adik dia pula mati biasa-biasa je, bukan mati syahid. Satu ketika Abi Talha bermimpi, dia berada di hadapan pintu-pintu syurga, dia ada di ruang menunggu waktu tu. Dan yang menjadi kehairanan yang membuat Talhah ni terkejut, Sayyidina Talhah terkejut, dan dia rasa takjub apabila yang masuk lebih awal ke syurga adalah adik dia. Abang mati syahid, cuma adik itu mati lewat setahun. Lepas abang dia mati 2025 contoh, adik mati 2026. Cuma abang dia ni mati syahid, adik dia ni mati biasa-biasa. Jadi dalam mimpi itu tertanya-tanya, bukankah mati syahid itu kematian yang dikerja, yang kita nak? Ingat tuan-tuan, akhirnya tak ada jawapan. Lalu saat Talhah bercerita kepada sahabat-sahabat lain juga, waktu tu juga tak ada jawapan. Mereka kehairanan. Lalu mereka bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kepada Talhah, apa yang membuatkan engkau rasa takjub? Bukankah adiknya ini mendapat Ramadan lebih daripada abangnya? Tengok tuan-tuan. Maksudnya setiap Ramadan yang Allah beri kepada kita, orang yang dapat Ramadan 2025, dia tak dapat 2026. Dan siapa yang dapat Ramadan 26 dengan benar, dengan ikut semua peraturan, dan dia menyempurnakan Ramadannya siang dan malam, darjatnya melebihi langit dan bumi, tuan-tuan. Langit bumi ni luas.
maka darjat seseorang itu boleh berbeza dengan orang yang mendapat Ramadan sebelum itu dengan lebih daripada jauh langit dan bumi. Inilah keberkatan Ramadan yang Allah beri kepada kita, subhanallah. Tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW mendapat perintah wajib puasa, waktu itu orang Islam di Madinah kena ejek-ejek dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kata orang Islam ni lemah, orang Islam ni tak ada puasa macam kami. Kena ejek orang Yahudi. Masa tu di Madinah masyarakat majmuk. Kemudian tuan-tuan, bila turunnya ayat perintah wajib puasa, apa Nabi explain kepada sahabat? Nabi cerita apa dekat sahabat? Nabi bagi tahu ke sahabat tentang keistimewaan, keutamaan puasa, sekaligus menutup mulut-mulut orang Yahudi. Dan Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan puasa Ramadan yang Allah bagi kepada kita ni istimewa, special. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut as-siyamu junnah. Tuan-tuan, nanti tadarus, ada tadarus lepas ni ada. Tuan-tuan akan baca Quran. Tuan-tuan akan jumpa dalam Quran perkataan yang bergabung daripada 3 huruf. Satu perkataan yang bergabung daripada 3 huruf. Huruf jin, huruf nun atau huruf ta. Sebagai contoh, tuan-tuan baca, jumpa perkataan jannah. Bila jumpa perkataan jin nun ta dalam Quran, perkara itu ada tapi tak nampak. Itu seni ni Quran. Sebagai contoh, jannah. Jannah apa dia? Syurga. Nampak tak? Tak nampak. Ada ke tidak? Ada. Tuan-tuan baca Quran lagi, jumpa perkataan janin. Jinnun, janin. Janin ada ke tidak? Ada. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak macam mana? Ada dalam rahim dia. Kan? Tuan-tuan baca lagi Quran, jumpa perkataan jinnah. Jin, seekor jin. Jinnah plural bagi jin, iaitu jin yang banyak. Jin ada ke tidak? Ada. Nampak tak? Tak nampak, tapi ada. Tengok, jannah bagi atas, jinnah bagi bawah. Dan Nabi sebut siam yang Allah sebut sebanyak 9 kali dalam Quran. Hasil dia kalau kamu buat dengan betul, ikut aturan dengan ilmu, akan menghasilkan junnah. Junnah ni ada tapi tak nampak. Iaitu apa? Perisai yang memperkukuhkan seseorang itu daripada didekati oleh syaitan. Ni hebatnya, special Allah bagi Ramadan kepada kita. Di dalamnya ada puasa. Habis keluar nanti Ramadan, kita ada benteng yang sangat kokoh, yang mana syaitan dah tak mampu untuk mendekati kita. Tapi nak dapat junnah ini, insya-Allah kejap lagi kita akan perinci. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, istimewanya Ramadan sekaligus menutup mulut-mulut orang Yahudi. Apa dia? Dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, yaqulullah kullu amali bani adamalah, tiap-tiap ibadat yang dilakukan oleh anak Adam adalah untuk dirinya. Tuan-tuan solat, tuan-tuan zikir, tuan-tuan sedekah, semua itu untuk diri tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, al-hasanatu bi asyri amsalihha, setiap perbuatan yang anak Adam lakukan, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling kurang tuan-tuan digandakan dengan 10 gandaan. Tadi saya datang surau ni, jemaah sini mesra sangat-sangat. Dia senyum dekat saya, sejuk hati saya. Senyumannya itu Allah bagi 10 gandaan. Senyum je. Umat-umat terdahulu tak dapat keistimewaan ini tuan-tuan. Nabi Musa punya umat satu hari solat 50 waktu. Nabi Musa punya umat. Dan mereka nak dapat 50 pahala, mereka kena solat 50 waktu. Kita subuh solat, isyak solat, maghrib, satu solat paling kurang kata Allah, aku bagi 10 ganjaran. Itu paling kurang. 5 waktu satu hari, 50. Tak perlu 50 kali semayang, 50 waktu. Tengok,
punya Allah sayang kepada umat Muhammad. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, illa sab'i mi'atin da'fin, digandakan ibadat seseorang itu, ada aku ganda dengan 100 gandaan, ada aku gandakan dengan 200, 300, 500, dan paling maksimum kata Allah 700 gandaan. Allah tengok best. Illa siyam, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, kecuali puasa, kata kecuali puasa. Kerana apa? Wa fa innahu li, orang yang berpuasa itu sesungguhnya dia puasa untuk aku, kata Allah. Dia menahan syahwat makan minum dia pada siang hari kerana aku. Dia menahan syahwat jima' dia di siang hari kerana aku. Maka aku wa ana ajzibih, di sini kata ulama ada peluang untuk kita mendapat pahala unlimited yang tidak ada batasan. Inilah puasa yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam kita kerjalah setiap tahun, hujung-hujung tahun bos kita buat majlis bagi hadiah untuk iktiraf pekerja-pekerja cemerlang. Waktu tu surprise, nama kita disebut ke tidak? Satu-satu disebut, tengok-tengok nama kita disebut. Allah surprise. Nanti buku catatan amal kita akan dibentangkan oleh Allah di depan ratusan bilion manusia. Bukan saja manusia, makhluk-makhluk lain juga tengok ketika itu. Syaitan tengok, malaikat tengok, binatang tengok, jin tengok. Dan waktu tu kita menanti-nanti pahala puasa kita yang Allah beri tawaran unlimited, tidak ada batasan. Wa ana ajzibih, aku yang akan ganjari pahala tersebut. Dan inilah keistimewaan Ramadan yang kita sedang lalui. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Ramadan yang ketiga, cepat-cepat insya-Allah, hanya Ramadan tuan-tuan, siang dan malam diberikan keampunan Allah. Hanya Ramadan tak terikat dengan waktu dan tempat. Bulan-bulan lain nak mustajab doa, nak cepat Allah ampun doa, bukan hari-hari, ada waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, bulan Syaban, Nabi sebut apa? Malam nisfu Syaban, yang kita baca Yasin 3 kali. Waktu tu kata Nabi, Allah paling suka ampunkan dosa hamba-hamba dia. Allah turun ke bumi dan Allah ampunkan seluruh umat Muhammad akan dosa-dosanya lebih banyak daripada jumlah bulu yang ada pada kambing biri-biri. Tapi hari-hari ke dalam bulan Syaban? Tak, nisfu Syaban je. Bulan-bulan lain terikat dengan 1/3 malam. Waktu malam terikat di antara 2 khutbah. Bulan-bulan lain terikat di antara waktu asar nak masuk maghrib, dekat situ ada waktu mustajab doa. Di antara waktu iqamah dan azan dan iqamah, itu waktu mustajab doa. Ni bulan-bulan lain. Dan bulan-bulan lain terikat juga dengan tempat. Sebagai contoh tuan-tuan, dekat mana bulan-bulan lain yang mustajab doa? Ni mihrab. Mihrab ni tempat mustajab doa. Sebab tu kita nak pilih imam yang akhlak dia baik, bacaan dia bagus, yang reti faqih. Sebab dia yang akan memimpin kita di mihrab. Nabi Zakaria alaihi salam minta anak kepada Allah lebih daripada 70 tahun. Tuan-tuan, Nabi Zakaria minta di mana? Di mihrab Maryam. Duduk di mihrab Maryam. Tuan-tuan, kau nak belajar sangka baik dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Allah uji tak dapat anak 70 tahun, sehingga isteri dia melangkaui usia tua, putus head, monopause. Hukum akal manusia, perempuan head putus head, boleh beranak tak dia? Tak boleh. Tapi Nabi Zakaria konsisten berdoa walaupun isteri dia dah tua, beruban dah, berkeduk dah. Memang kalau fikir tak boleh beranak dah. Tapi Nabi Zakaria optimis, sangka baik dia kepada Allah cukup luar biasa. Selepas 70 tahun berdoa, 70 tahun, Malaikat Jibril datang, bagi sampaikan berita gembira, wahai Zakaria, akan diberikan kepada kamu seorang anak yang menjadi Nabi. Nama dia Nabi Yahya. Sangka baik. Doa dekat mana? Mihrab. Bulan-bulan lain terikat. Ni lagi susah nak dapat, iaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni Allah seorang sekali je dapat seumur hidup. Ada yang tak pernah dapat, mati dulu, tak sempat pergi haji. Usia haji wukuf.
Di Raudhah, tempat modal keras, nak kena keluar duit. Sampai di Madinah pula belum tentu dapat masuk, nusuk penuh. Sekarang kan macam-macam. Jadi bulan-bulan lain terikat dengan waktu dan tempat. Tapi satu-satunya bulan, kata Nabi SAW, tak kira di mana tuan-tuan berada, siang atau malam, Allah Ta'ala ampun dosa seseorang itu. Walaupun tuan-tuan on the way naik motor, tengah Federal Highway, dekat jalan motor, tengok orang insiden ni, mulut ni kata astaghfirullahalazim, ya Allah, mari menyesal, ampun dosa aku, Allah ampun dosa segera. Ininya keistimewaan Ramadan. Tapi dengan syarat, kata Nabi SAW, syarat dia apa? Ini kesilapan manusia berfikir tentang Ramadan. Orang fikir puasa ni siang hari, sedangkan puasa itu datangnya package. Tuan-tuan, tak ada dalam dunia ni sambut Ramadan, masuk-masuk terus puasa. Kita jumpa tak? Sambut Ramadan, mula-mula sekali Allah suruh buat apa? Masuk Ramadan, mula-mula sekali Allah suruh buat apa? Tarawih. Tak ada dalam dunia ni masuk Ramadan je kena sahur. Tak ada. First kali mesti tarawih. Maksudnya Ramadan itu datang package. Nak dapat junah perisai tadi, mu kena, kata Allah, thumma atimmus siyama ilal lail, kena sempurnakan pada malam hari. Dan Alhamdulillah pada hari yang kelima surau ini masih penuh. Dan kita ucap tahniah. Saya suka jaga ucapan tadi, pengurusi ada satu surau tu tuan-tuan, saya pergi kuliah, Allah, dia punya pengurusi dia kata apa, ramai muka-muka baru, dia kata. Tuan-tuan, jangan kita menyakiti hati saudara kita. Pakai tudung, Pak reti pakai tudung. Ahli Korea sini ke? Beli. Pergi office. Pandai pegang Quran rupanya. Tuan-tuan, Ramadan ini bukan untuk orang soleh saja. Ramadan ini untuk semua peringkat iman. Iman ni ada peringkat-peringkat semua. Jadi kita raikanlah saudara kita yang datang, mana tahu asbab dengan kita punya sifat akhlak welcome ni, dia kekal seronok datang rumah Allah dan menjadi asbab pahala yang berterusan untuk kita. Kena meraih dan bersangka baik kepada saudara kita. Jangan menyakiti mereka dengan lidah-lidah kita. Jadi tuan-tuan, man qama ramadhana, kata Nabi, siapa yang menghidupkan malam hari pada bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan itu bukan datang untuk siang hari je. Ini ramai fikir puasa, lapar dahaga, maghrib tidur, dan mereka mengabaikan sifat tarawih, sempurnaan puasa itu dengan tarawih. Maka mereka adalah golongan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, perkara yang sangat dibimbangi dan bermain di fikiran saya, satu pesanan ulama ini memang kena atas batang hidung kan? Memang pesanan ulama ni memang kena atas batang hidung Dan kita bimbang, kita tergolong dalam golongan ini. Apa kata ulama ini? Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Kebanyakan orang bila masuk Ramadan, dia pesan apa dia? Jadikan kamu sepanjang hidup kamu hamba kepada Allah, dia pesan. Dan jangan sesekali kamu sepanjang hidup kamu menjadi hamba kepada Ramadan. Insan-insan yang berjaya, track record Nabi Rasul semua berjaya, mereka tak pernah gagal. Seorang pun tak gagal. Kerana apa? Sejak mereka lahir sampailah mereka wafat, apa yang mereka buat, ibadah mereka, amal soleh mereka, kebaikan mereka, semua kerana Allah, sampai mereka mati. Nabi Adam AS, ibu-ibu, umurnya 1000 tahun. Nabi Adam buat silap berapa kali dalam hidup dia? Hanya sekali sahaja, termakan buah larangan dalam syurga. Sejak daripada itu, Nabi Adam tak pernah berhenti minta ampun kepada Allah. Dia baca apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku menzalimi diri aku. Dia mengaku silap dia. Ampunkan aku ya Allah, kasihanilah aku. Kalau kau tak ampun, aku menjadi orang-orang yang rugi. Sekali dia buat silap, Nabi Adam minta ampun hari-hari sampai mati. Kita hari-hari buat silap, minta ampun pada Allah. Bulan Ramadan je kebanyakan manusianya begini.
Contohilah Nabi-Nabi terdahulu, antaranya Nabi Yunus ibn Matta, yang Allah hantar ikan telan dia. Duduk dalam perut ikan ni tuan-tuan, siapa pernah siang ikan? Tak pernah lagi kita jumpa keluarnya bau perut ikan tu, bau kasturi, tak ada. Busuk. Duduk dalam perut ikan sunyi tuan-tuan, mana ada lampu. Sorang-sorang pula tu, tak ada kawan. Tapi Nabi Yunus tak pernah berhenti minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Kita sekarang berada bulan Ramadan, jadikan batu lonjatan, berterusan kita minta ampun kepada Allah, berterusan kita ibadah kepada Allah sampai kita mati. Muslimin muslimat yang terakhir, Nabi cerita kepada sahabat, dahulu ada seorang lelaki Bani Israel. Dia keluar rumah dia, balik-balik rumah dia selepas 1000 tahun. Keluar rumah, balik-balik rumah dia lepas 1000 tahun. Lama tuan-tuan. Keluar bukan pergi Switzerland, keluar rumah bukan pergi melancong, keluar rumah semata-mata pergi berjihad. Bila sebut tentang jihad nyawa ni, bukan perkara yang seronok. Bila sebut jihad, semua kurang. Makan minum kurang, tempat tidur tak menentu, 24 jam dia ancam nyawa. Kan? Bukan benda best berjihad ni. 1000 tahun. Lama tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa cemburu ke? Tiba-tiba umat Muhammad, Nabi kata 60-70 mati. Tuan-tuan tak rasa cemburu ke? Allahu Akbar. Tengok sayangnya Allah dekat umat Muhammad. Allah Ta'ala suruh kita cari satu malam daripada 365 hari ke? Dalam setahun dalam bulan Islam ada 365 hari. Allah Ta'ala suruh kita cari 365 hari ke tuan-tuan? Tak. Allah sayang umat Muhammad. Allah tahu tak mampu. Allah ringkaskan skop tu, pendek kan. Daripada 365 hari, Allah pendekkan 30 hari Ramadan. Dan bila masuk Ramadan, Allah suruh cari sepanjang 30 hari ke? Tak. Allah pendekkan lagi 10 hari yang disebut oleh imam tadi waktu rakaat yang kedua. Dia baca solat witir, Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jom kita buat kira-kira 1000 bulan berapa umur kita. Oh tuan-tuan, 1000 teng bahagi dengan 12. Satu malam yang tak lama lagi ni akan datang, yang pada malam itu lebih baik kalau tuan-tuan beribadah seolah-olah umur tuan-tuan sudah sampai 83 tahun. Ini sekali Ramadan. Siapa dalam ni dah sampai umur 80? Kita tak perlu sampai umur 80 untuk dapat pahala 83 tahun. Ini sayangnya umat Nabi Muhammad, Allah kepada umat Nabi Muhammad. Waktu bila? 10 akhir. Tapi 10 akhir itulah ramai manusia sibuk dengan persiapan raya. 10 akhir tu ramai manusia sibuk dengan cuti. Dan 10 akhir itulah ramai manusia sibuk balik kampung. Dan tuan-tuan, saya nak ajak kita merenung sekejap. Seandainya buku catatan amal soleh saya dan tuan-tuan dibuka, kan? Nanti di hadapan Allah dibuka hijabnya, buku catatan kita semua akan dibuka. Waktu itu Allah Ta'ala bentangkan pahala puasa. Dan saya yakin ada di depan saya, kalau umurnya 40 hari ni, dia balik umur 15, dia dah dapat Ramadan berapa kali? 25 kali. Cuba kita kira 25 kali darab dengan 83. Yang ni yang umur 40, yang balik umur 15, 2075 tahun. Nanti bila dibuka buku hijab, buku amalan, Ramadan yang pertama Allah bagi Muhammad Syahrizan umur 15 tahun. Waktu itu malam Lailatul Qadar ada dekat mana? Litar sedang berlumba. Tahun kedua Muhammad Syahrizan Allah bagi Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kamu di mana waktu itu? Di Jalan Tak beli baju raya. Tahun ketiga Muhammad Syahrizan, di mana kamu ketika itu? Netflix. Tahun keempat Muhammad Syahrizan, di mana kamu ketika itu? PWTC sambut beli baju raya.
Ada orang buat sekarang trend setiap tahun jual baju raya non-stop 3 hari. Gila kan. Hari yang kelima Muhammad Syarizan, dekat mana kamu malam Lailatul Qadar? Tahun kelima dapat Ramadan. Balik kapal, main mercun, main badminton pun ada, main meriam. Allah, 25 tahun waktu tu, Allah, tak ada sekali pun Lailatul Qadar. Kitalah manusia yang paling menyesal waktu itu, tuan-tuan. Paling menyesal. Jadi pastikan tahun ini kita tidak menyesal seperti mana tahun-tahun sebelum ini. Cukuplah 30 tahun terlepas Lailatul Qadar dalam hidup kita. Susun masa cantik-cantik nak balik kampung biar selesai 10 akhir Ramadan. Fikir cuti baju raya biar cari sekarang. 10 akhir Ramadan tu tolonglah supaya kita tak menyesal nanti di hadapan Allah di saat buku catatan amal soleh kita dibentang. Ramadan kita Lailatul Qadar kosong. Allah, 40 tahun tak ada. Jadi orang tanya macam tu, macam mana nak dapat? Memadai tarawih isyak berjamaah, tarawih berjamaah, subuh berjamaah dengan imam. 3 ni tuan-tuan buat dah dapat dah malam Lailatul Qadar. Punya sayang Nabi, punya sayang Allah pada umat Muhammad. Macam-macam keistimewaan dah bagi, tapi ramai yang masih lalai. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Kita ulang balik, keistimewaan Ramadan itu keampunan Allah yang sangat luar biasa, pelipat gandaan pahala, ada peluang menjauhkan diri daripada syaitan yang Allah bagi perisai tadi. Yang keempat, semua waktu siang dan malam dipercepat terkabulnya doa. Jadi itu saja, minta maaf terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkati kami bulan Ramadan ini ya Allah. Rezekikan kami bertemu Lailatul Qadar ya Allah. Anugerahkan kami, rezekikan kepada kami tahun ini, Ramadan tahun ini ya Allah, untuk kami mendapat malam Lailatul Qadar ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.